Long. Ah. Aku rasa tak confident siap naik kereta ni. Tak confident? Tak confident aku. Lah, keluar. Hari pertama kerja, buat hal. Semua kereta aku rosak. Sirocco gearbox rosak. Ford pun gearbox rosak. So yang ada sekarang dekat aku ni, ni lah Gen 2. So guys, kita jangan sedih-sedih. Kita kena gembira. Hari ni hari pertama Mat kerja dengan aku balik. Mat kerja. Mat, hello sikit. Hello. Hello, main kamera. Okey, ni dia. Hello. Hello. Mat kau kerja dengan aku balik Mat? First time kerja. Jangan buat. Jangan buat hal. Yes. So Mat kerja dengan aku balik. Kita kena happy lah sebab dah ada, orang cakap dah ada geng kita nak buat video balik. So hari ni guys, aku nak pergi buat konten. Konten ni agak-agak best untuk korang. So tak ada kenderaan yang nak digunakan. Kita kena pakai Gen 2 lah. So sebelum tu, kena start dulu lah. Okay, ni dah dekat dalam Gen 2 ni. Kita nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aircon panas. Boleh start, alhamdulillah. Kita dah boleh mulakan perjalanan. Long. Aku rasa tak confident siap naik kereta ni. Tak confident? Tak confident aku. Lah, keluar. Tak confident Mat. Tak confident. Sebab apa? Okey, kalau kau dah lah hari pertama kerja buat hal. Hari pertama kerja dah buat hal. Apa yang kau tak confident? Cuba kau tengok kereta ni. Okey, Gen 2 okey. Okey. Kau rasa apa yang pelik? Tak ada pelik pun, kereta cantik je. Apa yang okey, aku nak tanya kau. Okey, sini hitam. Okey. Sini merah. Okey, betul? Sini pula merah. Merah dah cantik. Okey, dah kena. Asal sini hitam? Oh, ini art. Oh, art. Ini aku tak cak habis. So, pasal ni je. Dah macam apa bagi kau? Bukan pasal ni je. Banyak hal. Tengok tayar. Okey, tayar betul? Tayar. Tarik bila Long? Tarik ya. Tarik bila Saya cari tarik dia, tengok. Nampak tak? Okey, ni tayar baru tau. Tengok ni tarik. Ada tak tarik bawah tu? Tak nampak Long. Tahun pun tak ada ni. Ada tu. Tahun 2000. Boleh pakai ber? Tahun 2000. Duit tahun 2000. Ini 2000, kalau 2001. Tapi boleh pakai guys. Boleh pakai. Kita tengok tayar depan pula. Tayar depan ni baru ni. Tengok tarik dia. 3722 ni apa benda? Aku tak tahu. Ni ke tarik dia? Kejap. Aku ni mata dah tak nampak. Made in China Made in China. Tarikh dia mana tayar ni dia tulis tarikh dia. Ni lah kata aku 2022. 3 bulan 7 2022. 3 bulan 7 2022. 22, 23, 24, 25. Dah berapa tahun? 4 tahun. Kalau nak kena pun sakit juga Long. Tak apalah, kita kat Melaka je dekat-dekat. Apa lagi yang kau tak puas hati? Long, yang last kita tukar dengan dak gemuk tu bila? Last tukar minyak hitam dengan plug. Bila kau last tukar minyak gearbox? Kereta ni? Cerita dia minyak gearbox tu memang aku nak tukar guys. Dengan kau sekali lah, aku cakap dengan kau ni sekali. Kau kan tahu aku nak tukar minyak gearbox masa tu. Kan kita tak cukup duit. Kan kita habis bajet buat kereta camping ni. So aku cakap minyak gearbox nanti lah. Bila nak pergi camping baru tukar. Last seingat aku kereta ni kereta ni pernah bertukar tangan. Dulu ada orang lain pakai lah sekejap dia pinjam. Agak lama dan dia memang tak servis pun apa. Last aku ingat aku tukar minyak gearbox kereta ni masa umur aku 24 tahun. Tangan aku lah. Mak Datuk. 24 tahun. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sekarang umur aku 37. Dah berapa tahun ni? 13 tahun. Tak tahulah. 13 tahun. Kereta tak jalan. Melaka je. Melaka je. Apa masalah je?
sekarang aku okey boleh bawa jalan. Yang last aku tahu tu bateri second hand. Betul lah, aku beli second hand masa tu tak ada bajet guys. Ni. Sekejap. Adah, macam hal lah, takut nak mati lah. Ni. Ada pun dah berlumut je, tengok tahun berapa. Ya Allah, berlumut. 28 bulan 1, 2023. 2023. 3, 24, 25. Wow, 3 tahun. Bateri 3 tahun okey bah. Dah berlumut. Berlumut sakit tu tengok. Okey, semua aku dah explain dekat kau. Lotek hidup, kau pun tahu kan? Lotek hidup. Lesen. Lesen hidup. Lesen ada mantap. Oh, dah boleh naik? Boleh lah. Tapi dah lalang kau macam ni punya perangai, Mat kan? Aku hari ni ada mood tau. Sebenarnya aku dah tak ada mood. Dah tak ada mood tapi dah lalang kau macam ni. Diorang, sebab aku ada nampak satu komen. Brother tu komen dekat konten apa? Sirocco yang aku up pasal gearbox tu kan. Dia cakap, "Long, aku nampak Gentoo tu parking depan kedai. Teringat kau, hari tu aku sidai kereta ni lama Mat parking depan kedai makan aku." So diorang ni tertanya-tanya tau Mat, apa sebenarnya, apa nak jadi dengan Gentoo ni? Banyak je aku nampak diorang tanya, "Jom Gentoo bercerita." So okey lah kalau kita review. Kita review. Okey, konten Gentoo ni sebenarnya projek dia gagal lah. Gagal disebabkan banyak sebab. So tapi tak apa, kita tengok dulu. Ni dia. Ni dia lah keadaan dia sekarang. Ada langsir kita dah pasang. Fender flare tercabut hari tu. Lepas tu meja tu. Lepas tu seat kat belakang tu ada plastik hitam kan. Plastik hitam ni hari tu aku kemas rumah. Aku tak tahu nak letak mana, tak ada store. Bila tak ada store, aku letak dekat dalam ni. Aku masuk bungkus baik-baik, aku simpan. Dalam tu barang aku je, tak ada apa. Kau buat kereta ni macam store kau sendiri? Macam store sebab aku belum ada bajet lagi nak buat store. Macam korang aku rasa sebab aku tak up konten. Jom kau pusing sini, jom tengok rumah aku. Okey, ni dia. Look yang terbaru sini Mat. Oh, belagak ni. Okey. Ni dia itu hari aku buat rumah luar aku buat balik. Cat putih. Kita renovation luar balik. So banyak pakai kos. Duit dah tak ada. Lepas tu kereta gearbox rosak lah, bla bla lah. Itulah cerita dia. Tapi pasal rumah ni aku tak ada buat konten kot. Adalah konten. Ada satu. Konten aku pasang white body kereta Ford. Tapi yang ni dah siap lah guys. Okey, ada lagi. Apa yang tak kena lagi? Sekarang dah boleh jalan ke tak boleh jalan? Dah lewat ni. Dah pukul 3 petang. Sekarang nak edit video lagi. Main sini. Apa cerita? Kau sekarang ni kau dah berani naik ke belum lagi? Kau jangan sampai aku suruh dia gigit kau. Kau jangan sampai aku pasang mic dekat dia. Sekarang ni boleh. Boleh aja. Macam tu lah, senang. Lagi nak pening-pening. Ya, pening-pening. Benda boleh bincang. Kalau rosak pun dekat air menitik tu apa tu? Ni kacau. Air pintu Mat, air pintu. Ni. Janji kereta ni boleh jalan lah. Orang cakap boleh jalan lah. Kau jangan minta dia macam-macam tau. Sebab kan sekejap lagi kalau ini juga rosak, pisang Mat. Nak kerja macam mana? Tak ada transport. Boleh lah Long. Boleh lah. Okey. So kau tak semua okey Semua okey. Lotek hidup kan? Lotek itu aku dah bagi kat kau kan? Alright. Mantap.